Sedap ni. Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Selamat datang ke channel kami DKSA. Dari kami Syukur dan Azila. Alhamdulillah, kali ini sempena cuti di Bali, kami sekali lagi masuk ke Thailand. Kita akan melalui beberapa kawasan ni, Bu. Kita masuk kali ni melalui Danok. Plannya nak ke Patani, insyaAllah. So biasanya kalau ke Patani, kami akan masuk melalui Durian Burung. Tapi kali ni kami ubah plan. Kami masuk melalui Danok. Sebab untuk masuk di Patani, dekat sana tu kami tak jumpa pengurus wang yang okey lah, yang tak jumpa official lah. Tak jumpa pengurus wang. Jadi susah untuk nak tukar duit kat sana tu. Jadi kami termasalah masuk ikut Danok ni untuk tukar duit lah, tukar duit kat sini. Kalau naik kereta terus pergi dekat kaunter tepi tu. Tapi this time ada perubahan, kena ambil number dulu kat ujung sana. So nanti dapat queue number, tunggu calling number lah. Jadi sementara tunggu, kita duduk dekat kerusi ni. So selesa lah. Ni adalah calling number tu. So tunggu je sampai number kita naik. Ni adalah kaunter untuk kita serahkan dokumen sebelum dia bagi number untuk queue. Settle in few minutes. So nampaknya sistem baru ni lagi laju, lancar dan sistematik. Okey, tukar duit dulu. Okey, alhamdulillah kita dah berjaya masuk Thailand. So tadi mereka menggunakan sistem baru di mana ada queue number. So kena ambil queue number and then tunggulah sampai number naik. Dan sebenarnya sistem baru ni dia lebih efisien, lebih cepat dan juga tak adalah nak potong-potong queue apa semua. So dan lebih sistematik. Betul. Jadi macam selesa lah, kita nak tunggu pun tak payah berdiri, boleh duduk. Sepanjang tunggu tu, mata kita tak payah nak stres lah. Tak stres orang potong ke apa ke kan. Jadi kita dah ambil nombor tu, kita tunggu saja nombor tu dipanggil. Bagus kan? Betul. Dan hari ni kan, hari ni time cuti di Bali. Sangat unpredictable. Kami risau takut jam kat sini kan. Tapi alhamdulillah lah, terima kasih lah. Orang yang tak payah masuk Thailand. Macam PKL minggu lepas. Tengok dah trip minggu lepas. Macam tu dah. Kosong. Alhamdulillah. Okey, ni kita pergi tukar duit dulu. Kita dah cuba dah dengan kursi ni. Tapi ada budak tu kan, dia nak kan. Mereka bercakap dengan Izzah. So kita main pergi nanti homok dan juga duduk kat sini, lapik perut sebelum kami bertolak ke destinasi seterusnya. So Agah seorang 1 pulut 1 nasi, Adira 2 pulut. Dia lokasi ni bertentang dengan Akikoski. Tambah pulut pula. Makanlah lalu. Lapang ke, sedap ke apa? Ya, sedap. Sedap. Alhamdulillah. Ni lembut-lembut ni, lembut lolat. Makan pulut sejam sedap dah. Cina settle dah tadi SIM card. Beli kat mana? 7E. 7E. Berapa harga? Dia untuk SIM card tu sebulan 200 baht lah. Sebulan 200 baht. Unlimited. Okay. Tapi nak buat kad ni payah. Nyoh noh. Mungkin sebab gambang janggut. Okay, so daripada Sedau tadi kami nak ke Patani. Dia ada 3 jalan sebenarnya. So ni kami pilih jalan yang terdekat lah. Jalan terdekat. So dia bawa masuk ke
jatuh. Kawan terkejut tengok lori besar ni. Tu tak pijak horn lagi. Kesian kan? Oh, maksudnya akan jumpa lah bah. Okay, Pekan Cina. sekarang kita dah sampai dekat Pekan Cenak. Pekan Cenak, nama dia apa? Chana. Chana. Chana dalam bahasa Thailand. Tapi kalau kita orang Kedah, kita panggil Cenak. Sebab dulu orang Cenak ni rajin masuk Malaysia jual itulah repek apa? Menanam padi. Dia masuk tanam padi. Lorong tu. Ni rumah bapa saudara ni. Saudara orang tu Pak Long apa? Longca. Bukan Longca, Pak Long. Zainon. Saudara Zainon. ni dia punya mercu tanda untuk Cenak. Saat kita berpisah, kau genggam erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktuku kucuk perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis, masih ingat selalu Ni kat sini. Kami beli telur sotong tu. Telur sotong dengan telur ikan tu. So macam teringat-ringat. So alang-alang lalu sini kita singgah. Okay, kita dah sampai dekat hentian jualan nelayan lah. Jualan hasil nelayan dekat Pantai Sakop. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Okey, dia jual barang-barang ikan kering. Hasil laut lah, ikan bilis pun ada. Ni mata biru. Belacan. Gula aren. Ya, ada juga barang-barang cendera hati. Ikan bilis mana yang sedap? Mata biru. Mata biru yang mana? Ni. Mata biru. Oh, ni. Ni dah goreng ke belum ni? Belum lagi lah. Tu mata biru. Ni macam mana harga? Macam mana harga? Sekilo berapa? Sekilo 500. Oh, sekilo 500. Kat sana berapa harga tau? Sekilo 250. 205, setengah kilo lah. Okey. Dapat tanya dulu. Ni dia rapuh lah ni, no? Dia rapuh lah ni. Oh, kecil-kecil tu. Berapa boleh kurang ni? 250 tadi habak dah. Kat sana pun berapa dah harga? Mana? Telur masin. Tak tahu nak Mana masin dia kan buat telur tu? biasa. Telur masin. Elok. Dia kuning telur. Masak merah saja. Telur merah saja. Masin. Ui, yang ketang apa ni? Ketan batu. Boleh makan ke? Boleh. Tak betul.
Tapi dia dah kepit juga ni. Dia dah ni, pepoh ni. Dah mati dah. Ni jual macam mana ni? 200 Sekilo 200 sak. Ni ketan nipah Ya. Ni campur ni ketan bunga. Bunga, tan merah. Yang merah yang mana? Ni. Yang merah tu warna dia bunga cak biru. Yang paling sedap. Yang merah. Oh, yang sedap merah ni. Oh, ni kan ni sedap ni. Bukan biru. Biru sana duk beli biar. Biru tu sedap. Sedap semua no. Sedap semua. Sedap belakang. Ya, kesadan. Ni jual macam mana ni? Dia ni bagus. Sedap. Jual macam mana tu harga? Teko 1 baht. Ikan apa ni? Teko 1 baht. Tekok 100. Makan kelak. Sedap. Oh, tu. Ikan apa ni? Kesadan. Kesadin. Tuna. Oh, baru masak. Oh, sedap no. Ni. Ha? Telur ikan. Jual macam mana ni? Telur ikan 50, telur sotong 50. 50. Boleh ni ambil apa? Banyak satu. Ha? Banyak 100 beli. Ambil banyak. Ambil yang baru. Mana? Ambil yang baru. Ambil yang baru. Bagus. Ha? Ambil yang besar, ambil yang ni. Satu baru panas dah tu. Nak yang panas-panas sama. Sama dah tak? Ni ya. Tak banyak ada yang mana? Mana ada? Tak. Ambil ibu. Sedap ni. Ambil tak? Kau tak nak? Ini sedap. Kenyang ni. Tak apalah, ambil ni je lah. Alright. Lagi? Ikan bilis kita nak ambil kat aku no. Betul eh? Berapa harga tak ibu beli hari tu? Ui, besarnya. Ni berapa harga? 330 baht. Ini 108. Sak. Di kat sini ikan banyak fresh. Kalau nak buat apa? Gathering kat sini. Ni berapa sekilo? Telur kita ni? 3 ni. Ha? 3 ni. 36. 3 lapis ni 3 ni. Telur saja. Ni ada telur lu ni 2 ni. Ni telur jepang ada buat air batu ni. Dia tukar panas. Kan tukar. 50 cukup. Tung ka, sotong peluk ka. Tapi hari tu panas ni. Tung có mi khả sotong. 10 baht. 10 baht. Apa tu? Udang. Oh, sotong. Sotong ni udang 10 bahtเหมือนกัน Potong. Ni 10 baht. Satu 10. Bagi satu. Ni dua 20 Satu baht. dia, satu je rasa. Jangan terpengaruh kat sini ya, sebab makanan banyak, jauh lagi perjalanan walaupun kat sini menarik ya. Kuatkan iman, teguhkan iman. Ada sikit. Maknanya dia teringin sotong. Tapi nak bawa lah susah. Kan nak sampai terus destinasi. Kupang. Banyak boleh tak? Masak tak? Boleh. Boleh. Ni sotong ni satu apa? 50. Satu 50. Ini satu 50 kak? Ni 50. Ni 60. Oh. Ni cucuk sotong, bukan sotong goreng tepung. Sebab kalau goreng tepung dia rangup. Ni dia tepung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Tu sotong. Ambil pun semua ambil. Allah. Sotong kecil je. Isi yang besar. Tu dia punya kepala dia kat situ.
Tengok lu takut tak perfect. Okey. Tak okey. Tak okey. Sebab dia punya soto ni macam lama. Not so good. Not so good. Tapi So tak payah beli kalau jumpa. kena tengok lah, kena tengok. Dia kena tengok yang panas-panas. Dah ada telur lah. Kan? Telur sotong. Tak kan? Mana Tak telur best. kosong? Telur sotong yang agak. Okey. Nah ni cuba dah ya. Kita celup yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Clear. Bismillah. Ni dah. Telur sotong ni kalau pun nak main, dia kena tengok yang kedai tu yang dia panjang ke belakang ke tepi laut. Lepas tu kat kawasan ni dia seorang je telur sotong tu. Jadi senang nak cari. Tapi kedai tu banyak. Hampa kena tengok kedai yang dia ada jual ikan-ikan kali. Nah, dekat situ dia ada lah. Sedap tu. Saya kalau makan dia tak rasa sikit. Dia banyak sangat pula tu. Apa? Makan. Dia kena biar dia penuh mulut. Macam tu. Nikmat yakmat. Okey, so kita teruskan perjalanan kita ke Patadi. Ini jalan tepi laut. Dia sepanjang sini dia ada R&R yang jual bahan apa? Seafood tu. Lepas tu kan di sepanjang laluan ni ada banyak saja chalet tau. Jadi kalau nak mai ke sini, jadi berbaloi sebab apa? Kita boleh beli hidupan laut ataupun hasil laut yang fresh. Lepas tu kita boleh stay kat sini. Jadi dekat je. Jadi apa boleh dapatkan makanan laut yang fresh dengan harga yang okey. Lepas tu boleh main masak sendiri dekat sini. Buat barbecue ni timpak tu. Oops, sorry, tak dan. Camping So kira best lah sebab kita dah dapat seafood. Bayangkan seafood, sotong tadi yang besar-besar tadi, ada telur lagi dekat dalam. Lepas tu ketam yang saiz dia tu extra XL. Yang kat tempat kita susah lah jumpa macam tu kan. Kita jumpa kecil-kecil lah. Jadi kat sini besar-besar tu. Jadi kita boleh beli ikan-ikan yang besar-besar tu, yang kita bakar sendiri. Kita buat gulai, kita buat steam. Masya Allah, mesti sedap kan. Lepas tu bila kita makan pula, chalet ni tepi laut tau. Kalau tengok dekat ni, laut membiru, laut Cina Selatan. Jadi memang angin dia sepoi-sepoi bahasa. Memang suasana tu akan menjadi satu kenangan yang indah untuk dikenang bersama. Cewa. Buat family day okey lah. Ramai-ramai buat family day kat sini. So Gathering. boleh ada family, ada apa? Beach activity. Jadi kalau kita tengok pantai tu saja pun dah Menenangkan. dah tenang. Kalau nak healing-healing, bukan jauh pun daripada Sempadan. Tak jauh pun dengan sini. 1.5 jam. Tengok lori ni. Ya Allah, Tengok dia lori ni. bawa penuh. Macam mana depa punya pengangkutan tu, depa fleksibel. Bagi orang nak berniaga, orang nak jalankan bisnes, buat, bawa, janji jangan bagi ada masalah. Jumpa JPJ Malaysia, kena tahan. Tapi sini JPJ depa lepas tu. Tengok sini pula lori. Sebiji lori dia bawa dua muatan, dua bukan muatan macam kereta api. Jadi kalau secara tak langsung benda-benda yang macam ni menjimat, mengurangkan kos minyak. Sebab dekat sini harga minyak dia mahal lah. Sebelum ni hutan.
dah dibuka jadi tempat camping. Dan percuma ni, kalau apa nak main camping kat sini percuma. Okey, ni kita dah memasuki daerah Patani. So kalau tengok dekat Patani ni, dia ada banyak sekatan-sekatan jalan raya macam ni lah, untuk menjamin keselamatan. Welcome to Patani. Okey, geng. Kita dah sampai dekat Patani. Ni Pekan Patani lah, Pekan Patani. So daripada sini kita nak pergi ke Kampung Budi. Kampung Budi tu kawasan tepi laut lah. Jadi daripada sini pergi ke Kampung Budi tu mungkin lebih kurang dalam 10 ke 20 km jugalah. Tapi kalau macam kami, bila main ke Patani ni, kami lebih suka pergi dekat kawasan tepi pantai. Kami tak suka dekat kawasan town. Sebab kawasan town ni dia macam sibuk sikit lah. Banyak juga tarikan yang menarik dekat town ni. Sebagai contoh, kita ada green market. Dekat situ dia ada jual makanan-makanan. Lepas tu ada kedai-kedai makan, butik, restoran. Ada kedai mi yang sedap. Okay, so kalau macam dekat Pantai Budi pula, dia lebih kepada kampung. Kami memang interest tu lebih kepada kampung lah. So perjalanan tadi, kami tadi bertolak lebih kurang dalam pukul 12. So sekarang dah pukul 4.56, lebih kurang dalam pukul 5 lah. Mana kata 5 jam kan? 5 jam perjalanan. 5 jam perjalanan. Tapi 5 jam perjalanan ni bukan total kita drive direct lah. Sebab kita ada berhenti banyak tempat juga. Dan satu tempat tu pun singgah mungkin dalam sejam lebih, 2 jam macam tu jugalah. Jadi perjalanan ni lebih kepada macam santai-santai. Bila kita jumpa tempat yang kita rasa nak makan, kita nak singgah, kita nak buat apa, kita just free and easy. Itulah dia punya konsep dia. Okey, kita teruskan perjalanan. Okey, kita dah sampai dekat Patani. So first destination kita Pasar Malam. Kita dah sampai dekat Pekan Jari. So kita singgah dulu dekat kawasan nak kat kawasan ni untuk tengok makanan-makanan apa yang untuk kita beli sebelum kita terus pergi ke bilik nanti. Jom. Dalam daun pudu. Apa tu? Macam salad lada tapi bubuh daun dalam daun. Oh. Berapa? Salad lada. Nah, beli. Ya, ini sama juga tapi goreng. Ini isinya. Ya, berapa ada? Ni berapa harga ni? Kesabak ni pun kesabak. Ha? Kesabak. Oh, 60 kok. Ya. Ya, ni tom yum lah. Yang ini. Berapa harga tu? Ni pun. 60. Tambah ya. Tambah dia. Oh, tu siput sedut. Ni Oh, telur. Kalau Pak Kuno. Oh, sedap ni. Kakak ya oh, kakak ya oh. Ni siput apa ni? Siput Kecak. Apa lagi? siput paik. Siput gabah. Hai, banyak beli ikan. Dari mana ni? Di Kedah. Buat apa beli ni? Buat makan dengan pulut ke apa? Ha? Makan nasi. Oh. Oh, ni ikan ni. Ikan telur. Ambil je tak? Ni ada 3 ekor. Ambil.
Oh, ekor. 60 dia macam mana? Sekeping. Satu je lah. 80 itu ya campur bersalur 2 keping. Oh, 2 keping. Ya. Kenanya dekat sini. Dari panas dulu. Panas. Lembu kampung. Oh, lembu kampung tu. Ya, ni bakar diri lah kau ni. Ha? Bakar diri. Makan diri ya? Bakar diri lah kau. Pasar malam ni dia punya location dia tak jauh daripada Masjid Gresik. So selepas masjid, sebelum Masjid Gresik itu akan jumpa pasar malam ni lah. Nak nasi satu? Ni ambil kepala ni. Kepala ni anu. Nasi berapa? Satu. Malu. Ha? Tapi jangan tutup malu kata. Lalu dah. Kat mana kita? Dah. Main beli ni. Banyak main blok tu. Nama Malaysia main. Mana? Kopi ni hak ben ah. Sayur apa dah? Sayur. Nak buka Naira ibu. Halia tak mau. Tak mau pedas. Budak. Halia dengan lada tak mau. Telur ada? Nak buat telur apa? Ha? Telur apa hak? Ikutlah nak buat. Boleh buat. Boleh buat telur satu. Hai, patah balik Seba. Ha? Patah balik Seba. Ya, cukup lah. Ni tengok bila jalan tak sekali kan. Ibu beli telur. Mai jumpa Abah pun beli telur juga. Lepas tu jalan-jalan pergi dekat Angah. Angah pun beli juga. Nah, tu lah pakai jalan tak sekali. Ya, Abah pergi beli kat Naira ni. Ibu bersama beli kat Naira ke? Dia makan makan. Kita tolong dia makan. Aduh, jom. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Pekayaring lah ni Abah. Ya. Dekat Pekayaring. Di mana ada pasar pagi pada esok hari dekat sini. So nanti kita main. Kita dah beli-beli barang, tak ada makanan tadi. Sekarang kita nak cari bilik pula. Bilik tak booking lagi ni. InsyaAllah harap-harap ada lah bilik kosong. Sibuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Lampung. So ni mercu tanda tempat ni. Pantai Budi, Bandar Tok. Okey, kita dah sampai dekat Pantai Budi. Pantai Budi ni kawasan dikelilingi oleh pantai. Dia bukan macam pulau tapi dia tanjung. Tanjung yang panjang tu dan dikelilingi oleh pantai kiri dan kanan. Okey, sedikit fakta berkenaan dengan Pantai Budi ini. Majoriti ataupun boleh dikatakan 100%, 100%. Masyarakat dekat sini semuanya beragama Islam, semuanya Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat dekat sini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Jadi menjadikan bila kita mai ke sini, kita akan rasa seolah-olah macam tempat kita juga. Okey. Yang ketiga, dekat sini masyarakat dekat sini semuanya ramah dan juga friendly, mesra. Dan seterusnya dekat pantai ni, walaupun dia kecil, walaupun dia macam jauh sikit daripada pekan,
Tapi dekat sini aktiviti ekonomi dia tu bagus. Sebab apa? Boleh dikatakan setiap hari ada pasar tani dan juga pasar malam di kawasan ni. Jadi dia di tempat yang berbeza-beza. Jadi macam mana kita nak tahu, kita boleh tanya dekat masyarakat dekat sini, dia akan cakap. So kalaulah kata anda ada masa yang nak bercuti, boleh jadikan Pantai Budi ni sebagai lokasi pilihan. InsyaAllah tak akan merugikan, mengecewakan. Tak akan mengecewakan. Okey, so dia punya pasar malam dia biasa dia akan selang-seli lah, sama ada dekat tepi pantai ataupun dalam kampung. So dalam tepi pantai pun dia ada 2 spot untuk pasar malam dia. So tak apa, jalan je dekat jalan main road ni akan jumpa lah. Dan kalau dekat dalam kampung tu biasa dekat dengan masjid dalam kampung. Tapi bolehlah tanya dekat orang kampung tu dekat mana lokasi pasar malam tu. Dia orang memang sangat helpful dan akan membantu kita lah. Lagi satu dekat dalam kampung ni, walaupun di tengah-tengah kampung tu sendiri, kan selalu kalau dalam kampung ni bila waktu malam sunyi lah kan. Tapi dekat sini dah dibuka 7-Eleven 24 jam. Mana kata anytime kalau anda rasa lapar, anda nak makan jajan. Rasanya lapar tak lapar sebab kita dah pasar malam, beli macam-macam. Kalau rasa nak mengunyah, jadi 7E dah tak risau. Kalau macam internet habis, telefon line tak ada, SIM card nak beli baru, 7E. So memang cantik lah. Memang komplit lah. Boleh mandi. Oh, syaknya boleh mandi kat sini. Boleh mandi. Nak makan apa? So ni pantai ni tengok ada orang mandi tadi kan. So kalau kita tengok balik, kan tadi cakap pasar malam dia sama ada dalam kampung ataupun tepi sungai. Tepi sungai pula, tepi pantai. So ni kalau kita tengok untuk malam ni, hari ni hari Jumaat ya. So untuk malam ni dia punya pasar malam di tepi pantai. Tapi kita tak ada plan nak singgah kot sebab kita dah beli macam-macam tadi makanan. Ni kalau buka tingkat tadi dia pun panggil ni. Oi, mai pula Oh, apa? Kalau nak beli wafer tu boleh lah kot. Tak ada wafer tak ada. Tak ada jual belah kiri. Esok dah. Esok kita cari. Belah Korami. Belang Korami. Wah, ada kasut tu je bah. Macam meriah lagi lah malam ni bah. Kan? Macam lagi meriah daripada biasa sebab cuti kot. Di Bali ke? Alah. Meriahnya. Adik pun ada. Sampai adik tak kata adik pernah. Tengok dia jual baju dekat di dalam bawah. Bawah pokok. Sembang lah makcik. Oh, Kak Ya. Oh. Bawah pokoknya orang jual baju. Oh, dia bandar. Bandar je kan? Dia RM20 20 kak. Tu, selak. RM2. RM1. Masya Allah. Kami tak working bilik ni masalahnya ni. Apa? Enggak apa-apa. Kak Ya. Kak Ya oi. Macam mana ni bah? Tak apa, tawakal tu Allah. Ada je rezeki. Rezeki kat mana Allah datang dah. Abang nak pergi tanya dulu kah? Tanya. Pergi tanya dulu. Kan tanya sana lu. Tanya. Tak dah nak sini. Tanya sini lah. Ini Firdaus Resort. So tawakal je lah. Ada kosong, alhamdulillah. Tak ada kosong, kita cari townland. Okay, alhamdulillah. Malam ni kami stay kat sini. Rezeki ada 1 bilik kosong. Okay, so ni Firdaus Resort. So malam ni insyaAllah stay dekat sini untuk 1 malam. Abah. Hai, alhamdulillah. Semua ni penuh dah, tinggal bilik lah ni. Memang saja nak kerja rezeki. Allah datang. Ni dekat sini. 1 bilik RM1,000. Wah tu. Tepi laut.
Jom lah. Tapi tak solat lagi. Solat dulu. Okay. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Alhamdulillah. So selesai lah. Ada buatlah untuk berapa orang kat sini kan. Okay, Adira. Adira tidak apa atas kereta tadi. Okay. So tengok tu angin laut. Ni adalah hasil tangkapan kita dekat pasar malam tadi. Tu dia. Macam-macam, masya-Allah. Adik lupa bawa lah mainan pasir adik. Lupa. Ni suasana pantai waktu petang. So sekarang ni masa lebih kurang pukul 6 lebih waktu Malaysia. Meriah jugalah petang ni. Kalau tengok bilik pun penuh, chalet dekat bersebelahan ni pun penuh. So dengan air laut, ombak laut yang okey lah, tak ganas sangat. Nampak macam enjoy lah daripada ni semua. Markah lah. Sebab apa tau? Ombak ni. Dia main tu. Dia punya kuat dia tu sedap kita kata. Dia tak kuat sangat. Lepas tu dia tak pelan sangat. Bila yang pertama bila kita tengok ombak je ni, pemandangan ombak tu. Siapa? Kakak. Lepas tu yang kedua bunyi dia. Boom. Boom. Lepas tu air dia sejuk. Syok lah tengok siapa main macam nak terjun lah. Lepas tu ni ada budak-budak ni sama. Seronok lah. Oh dengan angin, ya Allah. Kan cepat sebelum maghrib. Oh pakai tudung tu. Bila suasana macam ni ada pasiang, lepas tu dengan vibe yang macam ni berjuti-juti ni kan. So anak-anak ni lah yang paling seronok sekali. Bila depa rasa seronok tu, so pertumbuhan minda depa tu bagus lah. Dia macam makin cepat matang. Dan di dalam persekitaran yang sihat, macam tu. Sekarang ni dekat Pantai Budi dah pukul 6.55. Bukan kot, kat sini 5.55 kot. 5.55. Tapi di Malaysia tu kita awal jam. Kita awal jam kan. Jadi sekarang ni dah nak masuk waktu maghrib lah. Kita 6.55 lah. Jadi alhamdulillah tadi kita sampai pun macam hari ni cantik sampai dalam pukul 6 tu kan. 6.30 tu. 5.30 lah. Dan solat tu semua, lepas tu terus cepat-cepat naik ke laut. Sebab esok kita tak tahu lagi suasana dia macam mana. Mungkin ombak dia lain. Tapi sekarang ni dia punya vibe dia memang cantik kan. Makan tu tak ada makan. Tadi beli makan punya macam-macam. Tapi ombak ni tarikan dia lagi kuat. Betul. So
tu kita mai ke pantai. Nanti dah puas mandi semua baru kita makan. Esok apa plan kita, Ibu? Esok tak tahu lagi sama ada nak sama stay kat sini sampai hari Ahad ataupun nak ke Yala ke. Esok hari Sabtu. Yala dia punya ni hari Sabtu kan? Sabtu. Oh man. Kat sini pun pasar pagi hari Sabtu juga yaring tu. Sabtu juga. Malam tibalah kita menjamu selera. Tunggu perut bunyi baru makan lah. Tu pun perut tak apa nak bunyi lah. Tak bunyi lagi tapi itulah kena makan kok. Abah mana tadi nak tunjuk yang sedap tu? Ni. Salad lada. Ni. Ni Dia macam jual. daging burger dah ni. Tapi dalam dia nyok dengan ikan. YouTube. Ni solok lada. Sedap, otak-otak. Tapi bukan lada pun, solok lah. Dia Dia isi dalam dia. Dia rasa nyok, lepas tu dengan isi ikan. Lepas tu lemak-lemak manis. Cukup rasa, sedap. Nah. Ni juga ni. Yang tu solok lada. Ya Allah, tengok solok lada dia. Ni berapa harga tu? RM2 bah? Ha? RM2? RM2. Betul Betul. Dua ni. Dua ni RM2, satu RM1. Murah lah, banyak. Masa? Macam mana? Weh, takut tengok muka tu. Sedap ke tak sedap? Rasa tu sedap lagi. Ada sedap lagi? Sebab dia punya rasa tu, sebab bila digoreng, dia rasa macam timbui macam nasi ni tu. Tapi yang ni, dia unik dia buat apa? Dia rasa cabai tu, dia nut tu. Allah dia pun. Ni buat tak lah. Sedap. Lebih nak makan nasi. Sedap orang ni. Rasa dia ada ni lagi satu ni. Ya. Ni pun solok lada kot, tapi dia bungkus dengan daun apa pun tak tahu. Kita try. Ni telur potong. Tak makan dah tadi tak mah. Makan lah. Tak mah tak layan. Ngah. Nasi koma. Sedap. Ibu boleh tak? Ni tengok udang dia. Ni kakak punya. Tu dia. Ni. Ibu bawa dua cancang, satu lagi. Tengok buka pen tu bagi paling terah. Lepas tu apa? Adjust ekor. Ekor buat di atas. Kau. Okey, ni solok lada yang solok lada tak tahu lah dia balut dengan daun apa atau dalam dia solok. Not bad. Apa? Tak. Dah. Sebab dia bila dia balut ni, dia punya jus dalam. Jus. Juicy. Dia makan. Nak kakak makan bubur. Ni daging dia sejuk, tak bubuh lagi. Ni 80 baht tak payah. Ni kulit dia ni. Kulit kaki. Bismillah. Lembut. Cuma kurang sikit lah tu je. Tak panas. Nak panaskan boleh bawa payuk. Buat payuk? Kena panas. Okay, boleh. Deal. Okey, ni suasana malam dekat Pantai Budi. Saja kita jalan-jalan, jalan-jalan buat Nera jalan-jalan malam-malam. Yang depan tu cerah tu adalah di Budi Resort. Tadi kan makan banyak. Lepas tu ni kita brisk walk malam-malam. Konon-kononnya nak cut balik lah kalori-kalori yang dah berkumpul dekat dalam badan. Ni alamak, tak faham nama apa resort ni. Suasana malam di Pantai Budi.
ombak kuat lah. Tak payah, dia nak tidur lah, pakai baju tidur lah. Ni kuat lah. Dia dalam.